Sebelum kita nak melangkah pergi kerja, jangan lupa baca doa ini. InsyaAllah, siapa yang baca doa ini boleh menyebabkan rezeki kita bertambah-tambah, kita jadi kaya raya, banyak keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Jadi tuan-puan, jom kita baca sama-sama. Sebelum tu saya nak minta tolong tuan-puan komen amin, save video ini, share video ini kepada sahabat-sahabat, kepada saudara mara, kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Rugi sangat-sangat kalau tuan-puan tak kongsikan video ini, kerana video ini sangat-sangat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-puan, tengok skrin, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku kepada perkara yang halal tanpa kepada perkara yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaan-Mu tanpa aku mengharapkan sesuatu selain daripadamu. Tuan-puan, kita kena ingat, siapa yang pergi kerja disebabkan 3 perkara. Pertama, cari nafkah untuk kita. Yang kedua, nafkah untuk ahli keluarga kita. Yang ketiga, mengelakkan kita dari sifat meminta-minta. Apa kata Nabi SAW? Mereka ini keluar seolah-olah berjihad fi sabilillah. Masya Allah tuan-puan. Jadi tuan-puan, jom sama-sama kita amalkan doa ini. Jangan lupa sebar-sebarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.